Okay semua, Assalamualaikum. Dah ramai tanya berapa saya bawa mula-mula datang Australia kan. Saya ceritalah sikit sambil drive Saya bawa masa tu RM3,000 sahaja deh. No, saya bukan tipu, saya jujur betul. RM1,500 dah, wallah. 500 tu, habis RM1,500 tu duit flight pergi balik masa tu. RM1,500 tu lagi tu duit poket. Masa tu awak 2017 lah, jangan tanya lah sekarang macam mana kan. Tapi tiket tu still ada RM1,500 saya dengar pergi balik. Tak tahu betul ke tak. Lama juga tak check tiket terbang pun. Oh, tu je lah nak ceritanya. Masa tu saya mula masuk Australia, memang saya duduk ladang tu lah awak. Duduk ladang, kerja ladang lah. Sebab visa saya masa tu melancong, mana boleh kerja selain pada tu ada. Saya tak tahu masa tu ada kerja lain. Saya tahu kerja ladang saja. Sebab saya ada connection masa tu lagi ladang. Mungkin lah ada construction, tukang cuci kereta. Saya jumpa geng-geng set ladang. Masuklah ladang, kerjalah ladang 2-3 bulan tak sampai weh. Dekat less than 2 bulan saya belah. Saya pergi pulak kerja bandar. Budak bandar, saya pergi kerja mana masa tu tak ingat saya. Housekeeping be. Saya kerja housekeeping. Lepas saya kerja housekeeping tu, seronok housekeeping seronok. Saya pergi pindah pula Cove Harbour. Aduh, jadi cerita pula ni. Saya pindah Cove Harbour tu, petik buah blueberries. Tak jadi. Masa tu ngam-ngam alhamdulillah dapat visa lepas 3 bulan. Boleh kerja luar, boleh kerja kilang. Saya pergilah kerja kilang awak. Seronoklah kerja kilang. Gaji setiap minggu steady. Maksudnya kerja kilang tu gaji dah steady bayar seminggu sama je deh. RM1,500, RM1,100 maksud saya ingat. Kerja kilang lah. Angkat-angkat bagi, angkat-angkat kotak ke apa. Maksud tu saya dog helping bukan dog helping, dog masa tu dog helping lori, bagi-bagi masuk dalam lori masa tu. Alamak panjang cerita aku ni. Kau nak dengar kau? Tu sajalah, nanti sambung part tu. Assalamualaikum.